Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi, hormati pengurusi surau, ahli tuan kuasa Tuan Amin kita, Esu tak ada ini, ahli tuan kuasa, bapak, tuan-tuan yang rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan nikmat Islam dan iman dapat kita pada hari ini solat berjemaah bersama dan diberikan kita ruang dan waktu untuk berkongsi dan sambung perkongsian kita tentang kajian ajaran sesat. Dan kita dah selesai tentang ajaran agama Hindu kan. Cuma apa tu tak apa ni tak ada lah, dia pula bertanya sikit Hindu. Ada soalan tak? Ada soalan? Kalau tak ada, karma kita dah sebut sini, karma. Karma satu lagi belum sebut kan? Karma. Itu last sikit sebelum kita masuk agama Buddha. Sebab semua masjid dan surau ada yang saya telah sebut tentang karma. Pada hari ini persoalan yang berlaku ialah apakah dia karma dalam agama Hindu dan salah faham dalam Islam. Sebabkan penggunaan karma ni, perkataan dia sering digunakan, dah biasa. Jadi pada sudut lughawi atau bahasanya tak ada masalah lah tu. Sebabkan kita bukan menerima pada sudut akidah. Pada sudut akidahnya kita tak boleh terima tentang karma dalam agama Buddha. Sebab masuk dalam Islam ni pada kita dalam masyarakat lebih kepada luawi tentang bahasa. Sebab dulu zaman-zaman rock kapak dulu kan, hukum karma lagu tu. Macam mana? Buat baik berpada-pada kata orang tua. Buat jahat jangan sekali, engkau tak akan rugi. Punyai paras dosa, dosa dan pahala, itu hukum karma. Maksud dia tu, itulah maksud karma. Tapi dalam Islam bukan begitu maksudnya. Paras dosa dan pahala tu ditentukan dengan amal kita dan iman kita. Dia memang ada punya paras dosa, tetapi karma dalam Hindu ni kita tak boleh etikat sebab dia adalah satu etikat yang bukan pada agama kita. Yang kita punya etikat adalah dosa dan pahala tu hanya Allah yang tentukan. Kita sebagai makhluk, kita ada sebagai manusia, kita punya bergantung pada keimanan kita. Iman kita sebagai manusia dalam tauhid yazid wa yankus, iaitu tambah dan berkurang. Ini tambah iman kita, kurang. Kalau malaikat wala yazid wala yankus, tidak bertambah, tidak berkurang. Dia statik je. Beza. Sebab itu kita punya dan malaikat dia wazid, dia bertambah, dia tidak bertambah, tidak berkurang, statik. Dan berbeza pula kita dengan orang kata sebagai makhluk, sebagai manusia, kita ada perbezaan di antara satu sama lain, iaitu tentang keimanan kita bergantung dengan kita punya keimanan itu. Kita tu perbezaan yang kita pernah tahu di sisi Allah SWT. Manusia tu sama, cuma yang membezakan iman dan takwa. Bezanya iman dan takwa. Tak kisahlah orang tu jual buah kau, oreh rotah kau, kojo kampung kau, ataupun beza dengan orang yang kojo bandar, gaji besar, berjuta-juta gaji kan. Tak ada beza sisi Allah kecuali iman dan takwa. Sebab itu
Orang yang biasa-biasa je ni, dia punya orang kata ujian dia kurang. Sebab itu kalau kita tengok makin besar dia punya pendapatan makin besar, pergaulan dia, ujian dia makin besar. Itu dia. Sebab itu di sisi Allah itu bezanya ni iman dan takwa saja. Beza dan karma dalam agama Hindu, karma itu dia adalah balasan. Contoh pada hidup sekarang ni, balasan dia tak habis lagi, dia akan sambung pada penjelmaan akan datang. Maknanya dia orang percaya akan ada penjelmaan semula. Kita dalam itulah konsep karma dalam Hindu, iaitu ada penjelmaan semula yang kita akan hidup balik. Maknanya kita akan hidup balik pada kehidupan yang akan datang. Sebab dia orang tu percaya sampai kehidupan akan datang. Dia beza dengan Buddha, nanti kita masuk Buddha. Cuma kita Islam, kita akan dibangkitkan di hari kebangkitan. Kita ada Yaumul Qiyamah. Kat situ kita akan diwizan, akan dihitung ya, kita punya amal ibadah kita. Itu yang kita kena faham dan maklum. Itu amat berbeza dengan agama Hindu karma ni. Pada sudut lugawi bahasa tidak ada masalah, pada sudut yang etikat kita tak boleh terima. Sebab etikat kita lain. Ada soalan? Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, kita nyambunglah sikit tentang agama Buddha. Agama Buddha ni mudah. Secara ringkas, agama Buddha ini berasal diambil daripada agama Hindu. Cuma apa yang kita nak ceritakan tentang agama Buddha, unsur yang masuk dalam ajaran sesat pada agama Islam, kita akan bukakan. Iaitu tentang beberapa konsep Buddha yang ada, yang diamalkan jadi ajaran sesat. Yang ada pun ajaran sesat. Dia pernah ada dengan 9, yang ajaran tersebut ambil daripada fahaman agama Buddha. Dimasukkan jadi ajaran sesat. Ya, dimasukkan elemen zikir lah, atau apa, tarekat, konon-kononnya untuk mengaburi mata orang ataupun nak bagi orang kata pengaruh orang ramai lah supaya ikut dia punya fahaman. Dan yang secara ringkas agama Buddha ni, itu sebabnya saya ceritakan secara ringkas ataupun secara kasar pada ini pendahuluan dia. Agama Buddha ni yang pengasasnya adalah Saudata Gautama. Saudata Gautama ni dia adalah keturunan bangsawan ataupun dia punya kategori dalam agama Hindu ataupun Hindu punya kasta, dia adalah kasta Brahmin. Dan dia ini golongan bangsawan dan dia berketurunan raja, dan dia sampaikan lain sikit perangai dia. Dia faham Hindu sampai dia nak mencari kebenaran. Dia mencari kebenaran. Sebab dia confuse tentang agama Hindu beberapa perkara. Akhirnya dia berjalan-berjalan, akhirnya dia duduk pada satu tempat. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Buddha, dia ada teratai. Dia duduk tempat kat situ, dia macam duduk meditasi. Atau dipanggilkan dalam Hindu, panggil yoga. Konsep dia sama je dengan Hindu. Duduk di situ meditasi. Akhirnya dia dapat pencerahan. Tapi bezanya Buddha ni tidak percaya Tuhan. Agama Buddha tidak percaya pada Tuhan. Dia lebih pada diri dan juga sekitar. Dan dia percaya buat baik dibalas baik, buat jahat akan dibalas jahat. Dan mereka ni lebih kepada konsep kebaikan semata-mata. Dan mereka ini lebih, orang kata, berunsur kepada keharmonian atau ketenangan. Itu Buddha. Dan mereka ni tidak percaya pada Tuhan. Tiada percaya pada Tuhan. Macam agama Hindu, pernah kita kongsikan, mereka ada kepercayaan tentang Trimurti, iaitu Vishnu, Siva dan juga tentang Brahma. Ya? Dan apa yang mereka, walaupun ada 3 konsep Tuhan mereka, tapi mereka tentang keesaan pada Brahma. Tapi pada agama Buddha tak ada. Ya? Itu sebab kadang-kadang kalau saya sembang-sembang dengan orang Buddha ni, dia tak terlampau agresif sangat. Dia sembang-sembang, dia nampak bolehlah profesional. Ya, profesional. Kadang-kadang persoalan saya tanya beberapa soalan ni. Antaranya patung Buddha, ya, kenapa berbeza di setiap negara? Kata patung Buddha kalau kita tengok dekat Thailand, kurus, sepet. Kadang macam perempuan sepet tu kan. Kalau kita tengok, ya, besar-besar itu kan.
yang buat dekat Thailand tu, sebesar-besar. Kurus, sepet. Macam bentuk Thailand lah. Macam dekat Indonesia, lain pula bentuk Ada gomok, ada kurus. Longot, orang kata hitam sikit. Ya. Kebanyakan dia macam dekat Thailand, tapi dia hitam sikit, kurus. Ada tu sepet. Dan bezanya pula dekat Jepun atau China, dia gomok. Boncit urut Dan dia berbeza patung Buddha. Sedangkan Buddha yang asal Saudatta Gautama tu, dia adalah orang Hindu hitam. Kurus orang dia. Itulah persoalan saya buat pada mereka. Kenapa patung tu berbeza-beza, sedangkan Buddha yang first itu adalah Saudatta Gautama. Itu dia. Kenapa dia jadi itu kan? Dan dia orang tak boleh nak jawab. Sebab itu unsur agama Buddha ini dia menyusup lebih kepada konsep meditasi. Sebab kalau kita duduk meditasi, dia pada hari ini ada orang ikut-ikut gaya begitu kan. Duduk meditasi. Itu adalah konsep pada agama Buddha. Ya? Ada soalan tak? Tak ada. Menung tengok saya. Ya Pak. Ya. Dia tak ada konsep Tuhan. Dia tak ada konsep Tuhan. Itulah. Dia sama macam Hindu. Bezanya dia ada nirwana. Sebabkan dia percaya karma. Karma tu percaya. Dan dia sama dengan Hindu, kepercayaan karma, buat baik dibalas baik, jahat dibalas jahat, dan akan hidup perjumpaan semula. Dan mereka mengejar satu matlamat, itu nirwana. Nirwana dalam Buddha adalah capaian untuk menghakis segala bentuk kesilapan, hilang semua, tak ada, fana dalam maksud Islam sama lebih kurang Islam, fana, ditinggalkan habis semua dunia ni. Tapi dia orang ni memang tinggal habis kan. Dia kejar nirwana supaya dia tidak dihidupkan kembali, konsep karma tu selesai, penghapusan karma. Maknanya nirwana dalam Buddha adalah penghapusan konsep karma. Kalau karma ni dia akan jelma semula sampailah kesalahan dia tu selesai. Pada penjelmaan akan datang. Tapi konsep Buddha, dia ada konsep karma, tapi dia ada pengejalan matlamat nirwana, iaitu penghapusan tentang kesalahan ataupun konsep karma tadi, iaitu orang kata keabadian, keharmonian yang tidak akan hidup lagi. Tu beza dia. Boleh dapat tak? Boleh. Ada keputusan ni tak? Itu dia kata hormat. Itu yang saya nak masuk. Kita kena tahu beza. Orang Cina, dia tak ada konsep sembah-sembah tau. Dia cuma hormat. Kecuali kalau dia agama Buddha ataupun Hindu. Kita tak jumpa orang Cina yang beragama Hindu. Maknanya kebanyakan dia Buddha atau Kristian dia. Di Malaysia, Buddha, Kristian. Kristian pun buat, dia lebih kepada konsep hormat. Maknanya rumah dia ada tokong, dia buat orang kata macam ni tu, itu konsep hormat dia. Bukan dia kata, orang kata semayang, dia pun semayang, tapi konsep hormat. Ini yang kalau saya kata nak buka pada saya boleh buka sikit. Itu sebab kemasukan komunis di tanah Melayu dulu, mereka ini tidak percaya pada Tuhan. Komunis tidak percaya pada Tuhan, dia lebih kepada konsep Buddha. Dan mereka ini sebenarnya hormat pada diorang punya bukan moyang, orang-orang yang dia respect. Saya senang cerita bahawanya
asas komunis daripada kongsi gelap yang ada masa zaman Maharaja, kejatuhan Maharaja Song ketika itu. Kemudian masuknya untuk dijadikan republik yang telah diasaskan oleh Karl Marx. Karl Marx ni, saya belajar falsafah Karl Marx. Dia mengambil kaedah falsafah Freud and Feuerbach, iaitu sosialis dan juga materialis. Digabungkan jadi pemikiran falsafah dia dinamakan sebagai Marxisme. Pemikiran Marxisme ini pula diaplikasikan dalam bentuk yang diambil ketika itu oleh golongan kongsi-kongsi gelap dan dijadi komunis. Dan pemikiran komunis inilah yang terjemah sampai di Malaysia ni. Yang satu dunia pun ada kita tahu. Mereka memang tidak percaya tentang konsep Tuhan pun, tapi tentang hormat. Sebab itulah kita kena faham, ya, di Malaysia ni ada realiti. Sebab itu saya dalam penguatkuasaan halal masuk dalam premis atau tempat orang milikkan lebih kepada Cina, saya pertama sekali saya akan pergi tengok tokong dia tu. Sahabat-sahabat saya pelik, tapi ada sebab saya tengok. Saya nak tengok dia respect pada patung mana. Manakah kedudukan kongsi dia. Kat situ saya akan baca, dia ada cawan-cawan dia tu. Dia ada 5 cawan yang direspek pada 5. Saya lupa nama dia. Antaranya Marxisme, Bong He, Bong Lai, Bong He, saya pun dah lupa dia. Ada 5. Antaranya Marx pun ada. Itulah Karl Marx. 5 cawan ni. Dan mereka akan mengikut mana dia orang punya 5 ni adalah besar punya orang kata kepala, dan dia ada ikut daripada laluan mana yang dia ikut. Sebab tu ada tempat yang ada patung pegang apa macam pedang tu kan. Saya tak ingat nama dia, dulu selalu sebut, dah lama tak sebut. Ini saya nak ceritakan sejarah dia. Okey, ini adalah realiti. Sebab itu mereka ini, kalau kita tengok, mereka ini ada berpersatuan dan kuat. Dia lebih kepada kongsi. Mungkin saya cetuskan ini orang nampak macam pelik, tapi itulah dia realiti. Sebab itu kalau saya pergi ke mana-mana, premis yang ada halal, orang Cina, saya akan cari tempat tokong dia. Saya akan tengok dan saya akan baca dia punya bentuk-bentuk. Dia ada nombor 24, kadang ada 2 tokong. Saya tengok bentuk ikan ke, bentuk naga ke. Dia ikut daripada dia punya, orang kata, pair mana. Sebab itu dalam Malaysia ni, sejarahnya ada 12 pair yang berbeza-beza. Antaranya pair ular, kita pernah tahu. Pair naga tak ada Malaysia, betul tak tahulah sekarang ada tak ada. Pair ular, pair musang, itu cerita dia. Dan sebab itu kita kena faham, mereka ini bukannya konsep menyembah tentang konsep Tuhan. Dia sembah hormat pada kepala-kepala dia. Dia ikut laluan kongsi yang mana sebenarnya. Sebab itu mereka ni ada tanda. Mungkin ada orang tak buka, mungkin ada ustaz tak pernah buka, saya bukakan cerita ni lah. Kalau kita tengok, ada tempat mereka ada bapak dia. Ayah mereka ni dia akan tutup, tidak akan tahu kecuali macam kita orang Melayu. Tu sebab saya tengok orang Melayu ni nak cakap kang payah. Jadi bapak ke ayah anda, paduka ayah anda, gah. Mereka tak ada. Mereka konsep tutup. Siapa ayah anda, siapa bapak dia, dia tutup. Tak ada seorang pun tahu. Dan mereka ada kod-kod mereka. Sebab tu kalau kita tengok dia punya pakwa dia, ada berbagai-bagai jenis pakwa. Ada pakwa jenis lion, singa, gigit pedang, dia ada cerita. Kemudian bentuk pedang yang ada dia punya padi dia tu, itu tanda penglindung bapa. Dia ada dia punya orang kata pakwa-pakwa dia tertentu. Kena pandai baca. Dan juga dia ada kadang-kadang kita tengok prap macam ada jenis 1, 2, 3 dia ada pamerkan dalam bentuk frame, ada tulisan. Kita tengok. Saya suka tengok tu sebab saya faham. Dan saya ada jumpa tempat-tempat ayah anda mereka, tapi dia orang takkan buka bapak-bapak mereka.
Ini konsep yang saya kata Buddha ni. Konsep Buddha ni dia hormat pada jalan atau orang Cina, dia sembahyang yang kita kata dia ada hormat pada nenek moyang. Konsep Cina, mereka ni menghormati nenek moyang. Kadang dia menghormati tentang keturunan atuk nenek dia. Dan kebanyakan dia akan respect pada jalan-jalan atau kongsi yang dia orang bawa. Cuma tu yang saya nak cakap pada hari ni. Pergilah mana-mana pun di dunia, persoalannya, kenapa di Malaysia saja mereka ini boleh, orang kata, letak gencatan senjata tahun 1980 berapa, saya tak ingat. Dia Chimpeng pun dah menyerah kalah. Tetapi mereka ini bukan kata komunis ini, orang kata serah diri, tak ada. Tak ada konsep mereka ni serah diri dan komunis ni dah selesai. Dia orang belum jatuh bendera lagi. Itu sebabnya tak ada istilah konsep dia orang ni dah komunis dah tak ada dekat tanah Melayu, dah tak ada dekat Malaysia. Tak ada istilah tu. Masih ada. Cuma kita tak tahu macam mana pergerakan mereka. Sebab itu saya tidak mahu mencetuskan kontroversi. Ini adalah jenis fakta yang saya ceritakan sejarahnya dia orang datang. Sebab itu yang saya nak ceritakan tadi tentang konsep Buddha. Buddha ini tak percaya, Buddha tidak percaya pada konsep Tuhan. Sebab itulah mereka tiada ada konsep tentang sembah sembahyang, tak ada. Dia konsep tentang hormat pada Buddha tersebut dan mengikuti tata cara yang telah Buddha tentukan dalam kitab-kitab mereka. Pada sudut realiti dalam Malaysia, yang kita kena jangan terkeliru, orang Cina dia katakan sembahyang itu adalah dua keadaan. Satu, hormat pada nenek moyang mereka, ataupun mereka hormat kepada jalan-jalan kongsi yang mereka follow. Dan saya nak ceritakan juga, pemikiran Marx yang saya katakan tadi, dia ambil daripada pemikiran falsafah Freud and Frodebeck, digabungkan sosialis dan materialis di China dulu, diamalkan oleh gerakan kongsi gelap dan dijadikan sebagai komunis. Sebab itu di Malaysia, dan kita kena tahu kenapa ada 3 bintang, sedangkan komunis Komintang tu 1 bintang saja, bukan 3 bintang. Sebab 3 bintang inilah yang telah diberikan fitnah kepada golongan-golongan gerakan yang telah dibawa oleh Syamsiah Fakih. Yang dikatakan Syamsiah Fakih ni adalah komunis. Saya peribadi minta maaf terpulang pada mana yang mengkaji sejarah. Secara peribadi, seperti mana yang ada sahabat saya pernah follow, mengikuti jejak arwah almarhum, iaitu Syamsiah Fakih sampai mereka pergi ke sepadan Thailand, tahulah cerita sebenarnya, Syamsiah Fakih ni bukannya komunis. Kalau komunis, tak ada konsep Tuhan mereka percaya. Tafsir Syamsiah Fakih dibelikan 10 ekar tanah, dia dengan Hashim Aidin di selatan Thailand, buka pondok, mengajar pondok. Sebab apa? Sejarahnya Syamsiah Fakih difitnah kerana ketika itu dia tolak tentang konsep Israel ketika itu, mengambil Palestin. Akhirnya British datang, macam mana nak kenakan dia ni? Dia ni adalah PKM. Dibuang lagi sebenarnya PKMM, Parti Komunis Melayu Melaya. Parti Kebangkitan Melayu Melaya. Minta maaf PKMM, Parti Kebangkitan Melayu Melaya. Dibuang British ketika itu 1M. Dia jadi PKM, Parti Komunis Melaya, yang dikatakan bergabung dengan Chimpeng. Sedangkan tidak. Syamsiah Fakih inilah yang membuat konsep, iaitu Abata. Agama bangsa tanah air yang tiga orang kata 3 bintang tu. Sebenarnya Komintang, komunis 1 bintang. Kajilah pada sudut sejarah dan tengok realiti. Komunis bukan 3 bintang. Dia 1 bintang je. Kenapa Malaysia ada 3? Ini yang difitnah kepada Syamsiah Fakih almarhum. Sampaikan dia tak nak balik Malaysia dulu sebabkan orang dah fitnah terlampau teruk. Sebab itu saya kalau cerita tentang Syamsiah Fakih, lain sikit. Ini saya cerita sejarah pada hari ini. Sedikit. Sebab itu kita kena gimbau, sebenarnya sejarah-sejarah yang ada di Malaysia ini kita kena tengok di sebalik topik. Itu yang kita kena tahu kenapa perjanjian baling pertama tidak berjaya, tetapi perjanjian baling kedua berjaya dan Chimpeng boleh letak senjata, dia boleh balik. Dia balik saja, bukan kata komunis menyerah kalah. Dia balik. Dia undur diri. Dan kita kena kaji balik keadaan-keadaan, dan ketika itu disuruh untuk menyerah diri, tak semua menyerah diri. Ini sejarah. Ini sejarah. Bukan ni kita nak kata untuk resist, no.
Ini sejarah dia. Bapak-bapak lama ni tahu lah. Bapak-bapak tahu, lebih mengetahui pada saya. Saya ni menyoroti cerita daripada orang-orang lama. Ketika Allah bawakan saya berjelajah, merantau satu semenanjung dulu, pergi setiap negeri, saya jumpa orang-orang lama. Tahu dah tentang cerita-cerita. Sehingga bagaimana datangnya Laksmana Chen Ho, bagaimana Laksmana Chen Ho datang ke Melaka dengan keturunan-keturunan dia. Yang Laksmana Chen Ho, dan kita kena faham, orang Cina bukannya semua yang masuk Islam, yang kata Islam tu semua mu'alaf. Kita kena ingat. Jangan terlepas cakap. Sebab ada golongan orang Cina yang memang Islam. Dia memang dah berketurunan Islam dah lama dah. Lebih Islam pada kita di tanah Melayu, dia memang dibawa daripada gerombolan, daripada Laksmana Chen Ho. Saya pernah jumpa seorang dulu di Kuchai Lama. Dia memang Islam. Bukan Islam daripada Malaysia. Dia Islam daripada tanah besar Cina. Yang dibawa melalui penjelajahan Laksmana Chen Ho. Saya pernah jumpa seorang. Dia telah dijumpakan oleh seorang, saya punya abang angkat, dia jumpakan saya. Ini cerita fakta yang realiti. Sebab itu kita jangan kata orang Cina yang Islam di Malaysia, kita kata dia ni baru masuk Islam di sini. Tidak. Islam dia, keturunan dia lebih Islam dah lama daripada kita. Sebab itu dalam konsep orang Cina yang Islam, dia ada dua kalau kau tengok. Dia depan dia ada Sa ataupun Ma. Dan kalau nama dia Ma sekian-sekian, itu Islam lah tu. Sebab Ma tu diambil daripada Muhammad. Ma. Sa pula diambil pada S.A. Sa. Diambil daripada Sa'ad bin Lebit. Sa'ad bin Lebit ni siapa? Dia lah yang membawa ke Islam di China ketika itu, di Guangzhou. Sebab itu kalau kita tahu pertama dia datang di Guangzhou itu, iaitu ada masjid cahaya atau bergelamapan di tepi sungai di Guangzhou itu, itulah asal yang telah dibina zaman Sa'ad bin Lebit. Itu sebab ada yang Cina keturunan dia Sa tu kadang dia bukan Islam, dia tak tahu sebenarnya Sa tu adalah berketurunan Islam. Sama dengan Laksmana Chen Ho, asal nama dia Ma Hua. Ma H-U-A, Ma Hua. Nama dia. Silakan. Yang dia kata pun ada kata Sa'ad bin Waqqas dan kata Sa'ad bin Lebit. Lebih pada Sa'ad bin Lebit lah. Tapi yang boleh kita katakan bahawa dia adalah sahabat Nabi. Ikut dalam buku sejarahnya, orang lebih kata dia kata Sa'ad bin Lebit. Ya, ada dia kata Sa'ad bin Abdul Waqqas, tapi dia adalah sahabat Nabi yang bawa Islam ke sana. Dia ada dua tu, satu lagi saya lupa nama dia. Satu Sa'ad bin Lebit ataupun orang kata Sa'ad bin Abdul Waqqas, ada seorang lagi, dia dua orang yang datang ke situ. Sebab itu kita jangan salah anggap dengan orang Cina yang ada Islam dan juga ada beragama Buddha dan ada pula yang jenis mayang yang saya kata tadi. Kita kena hati-hati. Tapi realiti di tanah Melayu ini kita kena faham, di Malaysia realitinya kita tertakluk di bawah perlembagaan. Dan itu pun di bawah perlembagaan. Sebab itu perjanjian baling pertama kenapa tidak berjaya, tetapi perjanjian baling kedua berjaya. Sebab kita tahu bagaimana Datuk Long Jaafar Angah Ibrahim dia pelombok emas di Perak, di Kinta. Kenapa masa tu Gihin dan Haisan, kongsi gelap Cina yang kita tahu dulu, dia tidak berani masuk sampai ke sana. Sebab itu yang masuk di tanah Melayu ketika itu kongsi-kongsi gelap, golongan Gihin, Haisan. Sebab itulah sampai pun nak merdeka, Tan Cheng Lock, S.H. Lee, itu adalah golongan kongsi-kongsi gelap yang dikumpulkan dalam satu meja bulat. Kita nak merdeka, kau kena ikut kontrak sosial, kau nak tak kewarganegaraan. Mereka nak warga negara masa tu sebabkan British tak nak bawa balik dia orang ni. Ikut peraturan Commonwealth, mereka yang telah dibawa daripada India, daripada China, yang dibawa oleh British, mereka kena bawa balik. Tapi dia orang tak nak bawa balik. Kita jadi mangsa. Kehebatan, kepakaran orang-orang terdahulu dan ulama silam. Macam mana buat pesusunan meja bulat? Kita buat perlembagaan, kita nak merdeka. Apa kau nak? Kau nak warga negara saja kan? Tapi kau kena ingat 4 perkara kat kita orang. Ini dalam perlembagaan. Iaitu perkara yang mereka nak adalah perkara 14. Hak kewarganegaraan. Tetapi 4 perkara ni kau kena terima. S.H. Lee, Tun Sambatan untuk India. Kemudian Tan Cheng Lock untuk orang-orang kongsi, untuk keturunan orang yang lebih pada orang tua-tua Cina ni. Okay? Dan kita masa tu ada berapa orang. Dan terima
korang ni kena terima 4 benda ni pula. Iaitu pertama, perkara 3 dalam perlembagaan, Islam agama persekutuan, bukan agama rasmi. Sebab rasmi ni, kalau kata Islam agama rasmi, dalam majlis rasmi saja. Tapi kalau Islam dalam agama persekutuan, sebab itu dalam perlembagaan disebut, boleh diamalkan, disebut di mana-mana bahagian dalam persekutuan tanah Melayu ni. Tak kira masa. Kau kena terima perkara 3. Yang kedua, kau kena terima perkara 152. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. 152. Kau kena terima perkara 153. Hak keistimewaan orang Melayu, Bumiputera dan Sabah Sarawak. Bumiputera termasuk orang asli. Kau kena terima. Dan yang keempat, kau kena terima 181 tentang Raja-Raja Melayu. Setuju terima. Sebab itulah, jika mereka ini ada yang tidak bersetuju tentang antara 4 dalam perlembagaan, kita tarik 1 je kat dia orang. 14. Ini bukan resis, ni saya nak bukakan minda. Supaya orang tahu dalam perlembagaan kita, unsur ulama' silam, unsur pemikir tu dah ada, dah membantu kita akan datang. Tapi orang zaman sekarang saja dilalaikan. Sebab tu konsep-konsep segitu kena tahu. Sebab pada hari ini saya nak ceritakan, bukan cerita kata nak resis, tidak. Tapi saya nak bukakan minda. Kita kena dalam apa orang kata, era bersatulah umat Islam, khususnya orang Melayu ni. Berpecah belah sebabkan pemikiran, sebabkan ideologi politik. Tapi kita kena faham, dalam konsep perlembagaan ini, kita kena duduk bersatu hati dalam kalimah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu kena ingat. Dan kita jangan salah anggap dan salah sangka, dan kena faham setiap itu. Sebab kita kongsikan tentang agama Hindu, agama Buddha, supaya tidak tersasul, tidak salah anggap. Sebab itulah ramai yang salah anggap, kata orang Cina kalau semayang tu dia semayang, dia ada konsep semayang. Tak ada. Itu konsep, sebab tu dia orang tak ada jenis yang sujud-sujud, tak ada. Dia lebih macam ni. Ni pada mereka ini konsep dia adalah konsep hormat. Pakai setanggi, kan? Konsep begitu. Sebab tu kena jangan salah anggap. Sebab tu saya sendiri, saya memang minat pergi ke tokong, saya tengok. Tak kiralah tokong tu kecil orang India ke, tokong Hindu yang kecil tu, ataupun tokong Buddha ni, saya suka. Sebab saya suka baca dia punya sign-sign atau tanda-tanda, simbol-simbol dia. Dia akan tunjukkan siapa dia dalam simbol-simbol yang dia orang buat di tokong-tokong tersebut. Sebab saya berjumpa dan duduk dengan orang lama-lama yang tahu tentang sejarah mereka. Kalau cerita tentang Pakua, lebih ya, beratus lebih Pakua jenis dia, berbagai-bagai. Dia berbagai-bagai. Sebab itulah kita ni orang Islam kena tahu, ya, kena faham. Kita duduk dalam berbagai bangsa dan agama, kena faham, mengenali. Supaya macam mana kita nak boleh berpadu supaya tidak berpecah. Sebab dalam konsep, sebab tu dalam konsep saya punya pengisian, saya suka menyoroti sejarah. Supaya kita nampak asal usul, kita tahu kenapa, mana silapnya sebenarnya orang kita. Kenapa jadi begitu? Kenapa boleh berpecah-pecah? Sedangkan mereka, kalau selain pada orang Melayu ni, kenapa mereka boleh bersatu? Itu saya kata, orang Melayu ni jadi paduka ayah dia lah, dah lagak dia macam. Tapi mereka nak dapat tahu, tak confirm lagi tahu. Memang mereka, style mereka, dia ada style yang mereka susunkan supaya orang tak tahu siapa ayah-ayah mereka. Walaupun mereka buat pengumpulan ramai-ramai, naik tandu, semua ada maksud. Kita yang tak faham. Kita pun follow, happy, tepi tengok sekalian. Tapi kita tak faham apakah sign yang mereka nak bawa. Ada sign kita kena pegang ekonomi, kita kena rapat, kita kena ada sign dia. Ada tanda-tanda mereka. Sebab itu kena berhati-hati. Bukan orang kata nak berjalan tu suka-suka saja. Kena faham. Kita kena sedar satu lagi, ancaman umat Islam kita pada sudut dalaman itu yang paling dahsyat. Ideologi masuk, tapi pembinaan tiada. Itulah dahsyat. Ada soalan? Saya dipahamkan ada ini ada baca Yasin. Ada soalan? Ada tak?
Soalan. Bang, tanya sikit lah. Soalan last. Tanya. Pak, tanya lagi Pak. Tanya lagi. Ha? Ha. 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 Sebab itulah dia orang, kalau kita tengok cerita-cerita Cina lama-lama, dia ada pergi Shaolin, dia ada berlatih dalam tokong besar kan. Semua tu sebenarnya bukan dia orang ada buat semayang apa. Dia lebih pada meditasi kan, dia duduk kan. Mata bau, dia ada lenggok dia tu. Bacaan Sanskrit dia tu, dia ada lenggok zikir-zikir dia orang tu. Supaya untuk bagi jiwa tenang, meditasi, orang kata bersatu dengan alam. Sebab tu kalau kita tengok sampai mereka pun ada sampai tahap bukan cerita tipu, ada yang jenis terapung. Sebab dah terlampau dia tahu tentang diri tu, dia belajar tentang dalaman. Konsep tu ada dalam Islam. Pendekar lama kita pun ada, daripada hujung daun ke hujung daun. Saya pernah jumpa juga, pernah nampak, pernah tengok dalam keadaan saya sekarang ni. Kalau kita dengar cerita dulu-dulu, dia kata dia orang ni bersilat sampai terobang pada hujung daun ke hujung daun kan. Tapi saya pernah melihat kejadian begitu. Adakah dia boleh hantu ke? Adakah dia boleh jin ke? Tak. Konsep pernafasan dan konsep ketauhidan yang dia pegang. Konsep ketuhanan mereka cukup hebat. Ketauhidan mereka sebuah hebat. Serah pada orang Ta'ala. Belajar tu bukan nak belajar, nak tunjuk andal. Nak orang kata lebih rapat lagi dengan Tuhan. Nak tahu tanda-tanda. Saya dibukakan begitu sebab satu aspek. Betul lah hadis Nabi kata, orang yang belajar ilmu dia tinggi, dia akan merasakan bahawa dia betul. Nah, macam Nabi Musa AS, Allah dah tunjukkan, yang orang katakan dia berjumpa dengan Nabi Khidir. Allah tunjukkan, Allah ajar Nabi Musa, jangan kau rasa kau ada ilmu lebih. Sebabkan Bani Israel bertanya Nabi Musa ketika itu, wahai Musa, siapakah yang hebat sangat dalam dunia ini ilmunya? Musa jawab, tak ada, aku seorang je. Jadi Allah dengar untuk Allah nak ajar Nabi Musa. Dan Allah firmankan dalam Quran, suruh dia berjalan, berjumpa dengan, membawa satu bekal. Dia akan jumpa dengan seorang yang kita tahu dengan ikan yang sebelah tu, masuk dalam sungai, dalam laut tu. Dia akan jumpa orang kat situ, yang dia marah, dia punya pembantu dia, kenapa tak boleh tahu ikan dah masuk tu kan. Dia patah balik, dan dia jumpa orang tu. Yang orang dikatakan, jumhur ulama' mengelakkan dia adalah Nabi Khidir AS. Bagaimana Allah mengajar dia bahawa ada lagi orang hebat lagi. Saya pun segitu. Saya anggap dulu belajar usuluddin, falsafah, dah tahu usul macam-macam ni. Kita rasa macam ada yang tak betul. Pandang orang pun macam tak betul ni. Jadi ini pengalaman saya. Jadi Allah bukakan minda saya, mata saya. Dia kata dulu-dulu ya yang orang tua-tua belajar silat boleh terbang apa semua. Ini semua ada hantu jin setan semua ni. Memang ada jenis khurafat. Tapi Allah bukakan saya, jangan sempat. Sebab tu saya, orang kata masa tu memang dah ada silat, tapi masa itulah saya lebih mendalami kesenian itu, seni silat. Ini pengalaman saya, akhirnya Allah bukakan saya pada seorang. Saya cakap dia guru lah pada saya. Sampai sekarang pun saya masih minta tunjuk ajar dia. Orang ni biasa-biasa tuan. Bukan dia belajar sampai ke Timur Tengah, hebat. Tak, duduk kampung. Allah lempangkan saya jumpa dengan dia. Dia lah orang. Daripada hujung daun ke hujung daun Allah tunjukkan macam mana. Saya pun nak cakap apa? Apa nak kita cakap? Sedangkan taufik dia cukup. Sesuatu kata, "May yuridullah bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan faqih, kefahaman dalam agama, Allah akan bagikan. Tak kira pun. Sebab jangan pandang rendah pada orang lain, pada individu lain. Tiada beza di antara makhluk kecuali iman dan takwa. Tak, bukan disebabkan ijazah, bukan disebabkan doktor. Walaupun kau belajar sampai PhD sekalipun,
Kalau dia dah hebat pun dalam apa-apa bidang agama, tidak bermakna kau faqih Allah bagi dalam agama. Sebab itu kena berhati-hati, jangan cepat pandang rendah pada orang lain. Dan jangan terlampau pandang tinggi pada orang yang ada kedudukan atau dikatakan banyak hebat. Sebabkan orang kita pada hari ini banyak salah anggap yang sampai kesesatan berlaku. Dia dah nampak orang tu ada doktor, memang dia ni ya betul. Jangan sebegitu. Yang tak ada salah hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Semua orang ada salah. Jangan begitu. Itu pada saya lah. Atau Cik Amin tu dah pandang saya 2-3 kali ustaz ni terlajak kan. Isyak tu sekop 8.40. 8.34 dah masuk isyak dah. Oh, tadi 8.40 je. Kita dah masuk isyak Jadi tak ada soalan tak? Tak ada Jadi insya-Allah kita akan datang, kita akan mendetailkan tentang konsep yang ada pada Buddha yang masuk dalam ajaran sesat. Pada hari ini saya lebih ceritakan supaya buka minda, supaya kita jangan salah anggap, jangan cepat orang kata macam orang ulu kancung cakap, orang kancung kan, don't judge a book by its cover. Ulu kancung cakap. Tapi tak tahulah orang Batu Lima ulu lalang cakap macam mana pula. Tapi orang ulu kancung cakap yang tu, don't judge a book by its cover. Sebab itu orang kata hidupnya bersederhana, jangan pandang rendah atas sesama lain. Saya sendiri pun Allah Ta'ala telah berikan, Nabi-Nabi pun telah berikan. Contoh Fazal, apa ulama dulu pernah diberikan oleh Allah goncangan. Kena hati-hati bercakap dan hati-hati dalam perasaan. Seperti mana Imam Ghazali pernah Allah goncangkan dia 6 bulan. Jiwa dia kacau, goncangan jiwa. Sebab dia tengah memikirkan menolak tentang tasawuf dan tarekat dulu, iaitu Imam Al-Ghazali. Dan dia kata dia falsafah dia betul. Dia faham tentang konsep Tuhan dalam Islam tu, dia faham pada sudut falsafah. Akhirnya Allah goncangkan 6 bulan dia. Selepas 6 bulan barulah dia terbuka minda. Dia adalah ulama tasawuf yang hebat. Dan dia ketika itu mengkafirkan orang yang belajar falsafah untuk Islam. Sebab itu kena berhati-hati. Kita ni pun, saya pun cakap je sebab cakap apa kata untuk diri saya sebenarnya. Sama-sama silapan. Apa yang baik pada Allah Ta'ala, yang kurang kelemahan diri sendiri, dan hakikatnya baik buruk pada Allah Ta'ala dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dengan kasih sayang Allah itulah Allah ciptakan baik dan buruk. Bukan Allah tidak adil, tetapi Allah nak memberikan keadilan kepada orang yang betul-betul bertakwa. Jika baik dan bertakwa, dia akan diberikan ganjaran surga. Jika dia tidak bertakwa dan juga buat kerosakan, Allah akan bagi ganjaran juga ganjaran neraka. Dan hakikat dia ketulangkan baik dan buruk itu pada Allah sahaja. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'an ya rabbal alamin. Tahassanna bil izzati wal jabarut wa aqtasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif 'anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najjina minat ta'ni wat ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma Assalamualaikum. Allahu Akbar.
الصراط. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Salat berjamaah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. At-tahiyatu. Assalamu. Assalamu. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلى الله عليك. Dia apa ya? Terima ya. Salam sahabat, saya terpaksa disconnect.
Allah Akbar. Ni nak ulang cakap balik semula ni. Sini. Yang dulu kita janji nak bawa Ya, ya. di suruh dulu kan. Bila orang boleh je. Dah. Carilah masa yang senang Ayah pun yang ramai pun. Saya urusan ni tak berapa ramai sangat lah. Tapi yang boleh kumpul sebulan sekali apa bayi pun. Ambil sebulan sekali lah. Satu bulan minggu lah mai. Satu malam minggu lah. Satu malam minggu saya masalah lah. Salah kan? Ikut air Selasa kot ataupun Senin tak ada masalah. Tapi orang tak ada. Selasa Senin InsyaAllah lah. Nanti saya jumpa orang kan lah. Sebulan sekali je lah. Sebulan sekali. Okeylah tu. Dia boleh dapat meskipun pada Ya. Ya. InsyaAllah saya masih banyak tak ni ya. Kita dapat semua ni. Dapat bagi ya. Assalamualaikum. Dah lama dah lah. Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat. Saya mohon undur diri dulu sebab ada urusan tak dapat sambung. Saya pun bawa kereta ni. Bawa motor, bukan bawa kereta, bawa motor ride. InsyaAllah nanti kalau ada izin kita akan sambung. Ya. Terima kasih banyak siapa yang follow, siapa yang ikut. Saya doakan semuanya diberkati. Terima kasih Fiki. Terima kasih Kura. Terima kasih Bulan. Terima kasih Cuam. Terima kasih Tok Bob. Assalamualaikum. Jangan buat pacak. Amin. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.